lost and found. So, macam mana nak cari tempat ni? Okay, apa yang kita perlu buat bila hilang barang? First, kita kena ingat tarikh. Dan masa tu agak susah untuk ingat, tapi tarikh lah. Bila last terakhir kita nampak barang kita tu hilang. Okay. Yang kedua, kalau hilang barang ni, dia takkan terus dapat on the spot. Kadang-kadang mengambil masa 2-3 hari. Mungkin lebih. Sebab apa? Dia atas tangan ke atas tangan. Petugas jumpa dan petugas ni bagi kepada supervisor dia dan supervisor dia memberi kepada lost and found. Jangan follow, like dan share. MK Haramain menemani perjalanan terindah anda. Assalamualaikum. MK Haramain menemani perjalanan terindah anda.